itu adalah hak mutlak ibunya. Saya sebagai seorang nenek, sepatutnya lebih orang kata melihat dan juga mendoakan. Jadi nenek-nenek ni janganlah campur sangat. Masa saya dapat cucu yang pertama, iaitu cucu perempuan, saya bertanya diri saya, apakah peranan saya sebenarnya sebagai nenek ni kan? Sebagai seorang grandma. Banyak orang kata, okay, the only thing saya boleh fikirkan masa tu, it's about love saja. Itu saja saya fikir. Saya tidak tahu nak memikir pasal nak mengajar. Saya tak ada fikir pasal, I want to teach him or her, benda ni. No. Itu adalah hak mutlak ibunya. Saya sebagai seorang nenek, sepatutnya lebih orang kata melihat dan juga mendoakan. Itu sepatutnya. I always believe in a mother punya independence dan juga autonomy ke atas seseorang anaknya. Jadi nenek-nenek ni janganlah campur sangat. No. You shouldn't sebenarnya. Kita kena menghormati setiap unit keluarga yang berbeza. Barulah everybody happy kan. Dua-dua cucu, seorang perempuan, seorang lelaki. Dua-dua lebih kurang sama umur.